Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmawani binti Hashim dari kelas PT2 S1 5. Hari ini saya akan membentangkan apresiasi produk Arca saya. Dimulakan dengan temakan kreativiti, inovasi dan lestari gaya hidup generasi kini yang berkonsepkan estetik dan practicality. Dimulakan dengan apresiasi karya. Apresiasi karya yang saya pilih teori Feldman. Teori Feldman dia mulakan dengan deskripsi karya, iaitu karya saya bernama Karya Butterfly Arch Color Interactions 2025 ialah sebuah arca 3D yang berbentuk rama-rama dengan komponen kelopak, bunga dan sayap rama-rama yang dibuatkan daripada plastik luxina cahaya warna merah, biru dan kuning. Dibuat daripada plastik luxina ini, di mana saya menggunakan plastik yang berwarna, kemudian saya ambil laminate dan kemudian saya laminatekan plastik tersebut. Jadilah seperti mana dalam gambar rajah ini. Karya ini berukuran 31 cm tinggi, 14 cm lebar dan 30 cm panjang. Bahan yang digunakan untuk membuat arca ini ialah plastik, laminate, kertas, akrilik, kotak dan kayu chopstick bambu. Sayap yang dipasang pada batang kayu chopstick dia boleh diputarkan menggunakan tombol. Bagi tombol kita melihat di berbola sfera yang berwarna merah, iaitu itulah tombol. Ini membolehkan tindihan warna berlaku secara langsung. Bahagian bawah arca ini dibina daripada kotak yang berfungsi sebagai tapak, manakala bahagian tengah menampilkan bentuk badan rama-rama yang berfungsi sebagai bentuk badan rama-rama yang di bahagian tengah-tengah antara sayap rama-rama. Terdapat juga kelopak bunga warna di kotak yang disusun secara rawak pada kiri dan kanan bawah arca. Karya ini menggunakan bahan ringan, cahaya dan mudah dimanipulasi oleh pengguna. Seterusnya adalah analisis. Analisis terdapat pada arca ini, dia mempunyai unsur bentuk, unsur seni bentuk. Arca ni dia menggunakan bentuk organik. Dapat dilihat pada rama-rama dan bunga menjadi elemen utama yang membentuk bentuk yang lembut dan natural pada keseluruhan karya. Bentuk yang tidak bersudut ini dia memberikan rasa selari dengan sifat semula alam sujadi. Seterusnya menjadi arca ni mudah diterima dan difahami oleh murid MBPK, murid berkumpulan pendidikan khas, yang lebih responsif terhadap bentuk yang jelas dan mudah dikenali. Seterusnya adalah rupa. Rupa terbentuk melalui cantuman garisan dan bentuk potongan kelopak serta sayap rama-rama. Rupa organik yang digunakan oleh lengkungan kelopak dan siluet badan rama-rama dia menimbulkan kesan lembut, natural dan mudah dikenali oleh murid. Unsur garisan dia dapat dilihat pada bahagian kelopak bunga yang dipenuhi garisan halus sebagai ruang latihan rendering dan pembentukan ton. Variasi garisan daripada rapat hingga jarak dia memberi peluang murid merasai perubahan ton secara sentuhan dan visual. Ruang pula dilihat pada jarak antara lapisan sayap, pembahagian ruang kiri dan kanan serta kewujudan ruang negatif di bahagian belakang lut cahaya. Ruang ini dia membolehkan cahaya bergerak bebas di antara lapisan warna untuk menghasilkan persepsi kedalaman yang lebih. Terdapat juga penegasan, iaitu penegasan yang ditempatkan pada bahagian rama-rama sebagai pusat tumpuan dan mengikat keseluruhan arca dalam komposisi yang bersatu. Harmoni juga terhasil daripada pengulangan bentuk kelopak dan sayap yang menyeragamkan komposisi. Ritma pula jelas kelihatan apabila lapisan sayap berbeza bergerak serentak semasa diputarkan, membentukkan aliran visual secara berterusan. Jadi adalah interpretasi. Arca ni diinterpretkan boleh bila karya arca ni
dia menggunakan subject matter iaitu rama-rama. Rama-rama ni dia membuat simbol transformasi dan perkembangan tentang perubahan diri. Dalam konteks pendidikan, rama-rama sering dikaitkan dengan proses daripada ulat kepada kepompong sebelum muncul sebagai rama-rama yang lebih matang dan bebas. Ini selarilah dengan perkembangan murid di dalam bilik darjah. Seperti murid melalui proses pembelajaran yang kadang-kadang mencabar seperti kepompong yang sempit sebelum akhirnya menunjukkan kemampuan kreatif apabila diberikan peluang meneroka. Interaksi warna pada sayap yang berlapis dan boleh diputar menjadi simbol bagaimana ilmu diperoleh melalui pengalaman langsung. Apabila warna primer bertindan dan menghasilkan warna sekunder atau tertier, ia menggambarkan cara murid menggabungkan maklumat asas untuk membentuk kefahaman baharu. Contohnya, apabila dua lapisan sayap merah dan biru bertindan, dia dapat menghasilkan ungu. Ia seolah-olah menunjukkan bagaimana murid membina idea baharu melalui integrasi konsep, bukan sekadar menghafal teori. Penggunaan warna primer sebagai asas seni dalam karya ini juga dia membawa makna yang tersirat, di mana ia memberi masa bahawa sebelum murid melangkah jauh dalam kreativiti, mereka perlu memahami asas dengan kukuh. Seperti mana rama-rama tidak mungkin terbentuk tanpa melalui fasa sebelumnya, kreativiti juga tidak mungkin berkembang tanpa pengetahuan asas warna, bentuk dan prinsip seni. Penilaian. Selanjutnya adalah penilaian. Karya ini dia menonjol melalui warna terang dan meriah serta bentuk organik yang unik. Keupayaan menghasilkan perubahan warna secara langsung menjadikan sebuah karya dia bukan hanya cantik dilihat tetapi juga menarik dari sudut pengalaman visual. Dari segi practicality, arca ini dia menilai tinggi kerana dia boleh dijadikan sebagai bahan bantu mengajar. Ia memudahkan guru untuk membuat demonstrasi campuran warna tanpa memulakan cat. Sebenarnya justru menjimatkan masa dan meningkatkan keberkesanan PDP. Murid pula dia dapat memahami konsep tone. Karya ini juga sesuai untuk murid MPPK, murid berkeperluan khas, kerana ia melibatkan sentuhan, lihat dan gerakan tiga pendekatan yang mesra keperluan khas. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kekanganlah seperti struktur sayap yang agak sukar dileraikan atau ditukar, dan karya ini masih boleh dipertingkatkan daripada variasi warna sekunder dan tertier. Namun secara keseluruhan, nilai pendidikan dan estetika karya ini mengatasi kekurangannya. So kita bergerak kepada media, bahan, alat dan teknik. Media, bahan, alat dan alat ialah kotak, kertas, polystyrene, pin papan notis, plastik yang dilaminatkan dan chopstick. Kemudian kajian teknik yang digunakan dalam arca ini ialah teknik pembendaman, di mana kayu chopstick dan kotak berbentuk silinder dibenamkan dan dimasukkan ke dalam kotak segi tepat pada tapak, dan teknik peleraian. Sayap rama-rama dia akan dileraikan menjadi satu arca yang baharu yang ringkas. Selanjutnya adalah teknik pembuangan. Teknik pembuangan dia berlaku pada kelopak bunga, di mana ia dibuang untuk menjadikan kelopak bunga sensori dan praktikal ton warna. Dan kemudian ada sekali adalah saya menggunakan teknik penyatuan, di mana ia mencatukan 2 dan 3 bunga pada kotak tanpa melibatkan pembuangan dan pembendaman. Pencernaan idea. Idea ini diolah daripada sumber ilham iaitu rama-rama daripada 6 sumber ilham, dan saya memilih sumber ilham rama-rama di sebelah kanan saya. Kemudian ini dikembangkan idea di mana saya menjadikan dia sebagai arca stabil, tapi saya masih tidak berpuas hati kerana idea ini masih kurang berkesanlah untuk mencampurkan warna secara vertikal kepada murid. Dan saya kembangkan idea ini sebagai kemudian sejana lagi idea ini kepada raja seperti ini, di mana sayap rama-rama ni dia boleh bertindih antara satu sama lain agar pencampuran warna itu boleh ditunjukkan dengan jelas. Tetapi saya sejana lagi idea di mana saya bertindih dari atas ke bawah. Dan idea ni dijana lagi di mana saya menambahkan bunga, kerana arca hanya rama-rama saja, jadi untuk menambahkan lagi
untuk menampakkan lagi meriah, jadi saya menambahkan bunga. Dia sesuailah dengan tajuk dalam buku teks, iaitu pergi ke Taman Rama-Rama. Okey, proses olahan gubahan reka letak. Kemudian saya gubah reka letak bunga, di mana saya mula-mula saya letak di belakang arca. Kemudian dicontohkan, namun ini mengganggulah pusingan kepak rama-rama. Kemudian diinspirasikan daripada Orbi angkasa. Bunga ni dia mengelilingi rama-rama, namun idea ni dia menyebabkan keperluan ruang yang agak banyak lah. Kemudian idea terakhir yang dijana ialah bunga diletakkan di bawah tapak. Idea ni saya terima dan kerana ia menyebabkan ruang dan tidak mengganggu pergerakan arca. Seterusnya adalah lakaran penghasilan karya bentuk dan binaan 3D. Daripada pensel, kemudian saya menggunakan cat air dan akrilik. Seterusnya adalah proses penghasilan karya bentuk dan binaan 3D. Mula-mula saya menyediakan alat dan bahan seperti yang saya tunjukkan. Kemudian saya meletakkan penutup botol pada chopstick untuk mengukuhkannya. Dan saya mencantumkan kayu chopstick pada kotak. Kemudian saya membuat tapak kotak dengan menindih kotak. Hal ini untuk menutup penutup botol plastik. Idea pada asalnya saya ingin membuat kotak yang berbentuk sfera, tetapi malangnya kotak yang berbentuk sfera tersebut gagal disebabkan dia terlalu lembut, dan walaupun saya menggunakan kotak yang jenis yang tebal, dia susah untuk membuat bentuk silinder yang boleh menutup, yang boleh mengukuhkan lagi chopstick saya. Jadi saya mengambil langkah untuk menukarkan kotak yang silinder tersebut dengan penutup botol. Okey, seterusnya adalah saya melemitkan plastik, kemudian memotong menjadi kelopak bunga dan kepak rama-rama. Bagi kelopak bunga, saya menggunakan cutter, kemudian saya letak di atas api, kemudian saya guriskan pada plastik tersebut kerana mudahlah. Bila dia panas, dia senang untuk cair dan mudah untuk buat gurisan. Jadi saya buat gurisan ni daripada yang rapat hinggalah berjarak sebagai langkah untuk pendedahan secara sensori kepada murid yang bagaimana kawalan tekanan pen semasa membuat ton warna. Kemudian saya menggunakan saya menggunakan polystyrene sebagai tombol supaya murid mudah untuk menggerakkan untuk memusing rama-rama tersebut. Kemudian saya mencantumkan bunga menggunakan pin papan notis, dan saya membuat ruang lubang pada kepak rama-rama untuk dicantumkan pada chopstick. Seterusnya adalah kesemua kepak rama-rama dicantumkan dan dicarakkan. Ada ruanglah antara kepak rama-rama tersebut. Kemudian saya membuat lakaran badan rama-rama dan plastik digunting menjadi cebisan kecil, kemudian dilaminatkan. Kemudian saya meletakkan kapas atas tapak untuk membuat bentuk seolah-olah rama-rama di awan. Dan ini adalah karya akhir saya. Setelah habis daripada proses penjalanan idea adalah seterusnya saya akan menunjukkan cara penggunaan. Ada dua objek saya akan tunjukkan cara, di mana satu adalah kelopak bunga. Setiap kelopak bunga butterfly arch dia direka dengan alur garis incis line yang mempunyai jarak rapat dan jarak berbeza. Garisan ini berfungsi sebagai panduan sentuhan dan visual untuk membantu murid memahami konsep ton, tekanan dan kawalan media kering. Reka bentuk ini dia sangat sesuai untuk murid MBPK kerana mereka dapat merasai tekstur dan mengenal pasti corak dan membezakan tekanan tangan semasa mewarna. Bagi saya, idea ini adalah idea yang baru, idea yang saya cipta. Saya tidak merujuk mana-mana internet. Idea ini memang aslilah. Langkah 1, murid merasakan permukaan kelopak bunga, teknik garisan. Biarkan mereka merasakan tekstur permukaan kelopak bunga tersebut hingga mereka dapat menyimpulkan bahawa warna di bahagian rapat semakin pekat, warna yang sehingga ton semakin lembut.
Ini membantu mereka memahami konsep tone sebelum mereka mula mewarna. Kemudian latihan tekanan mengikut garisan. Murid mewarna mengikut alur garisan yang telah tersedia. Tekanan kuat pada garisan rapat, tekanan sederhana pada garisan sederhana, tekanan ringan pada garisan yang tebal. Kemudian langkah ketiga, murid mengisi ruang kelopak menggunakan teknik yang disediakan. Ini membantu mereka membezakan teknik shading dan hasil visualnya. Guru hendaklah membimbing murid melihat perubahan tone yang berlaku. Aktiviti ini mengukuhkan pemahaman murid terhadap gradiasi, kawalan tekanan, konsistensi sapuan dan arah garis. Selanjutnya adalah manual penggunaan sayap rama-rama. Sayap rama-rama dalam inovasi butterfly arch ini dia terdiri daripada cakra warna primer merah, biru, kuning yang direka menggunakan material lut cahaya. Apabila murid memusing tombol di bahagian belakang arca, warna-warna ini akan bertindih antara satu sama lain lalu menghasilkan warna sekunder secara visual. Kemudian cara langkah-langkahnya ada 4 langkah, iaitu langkah 1 adalah kenal pasti warna primer. Murid diperkenalkan dahulu kepada 3 warna primer pada sayap, iaitu warna merah, kuning, biru. Kemudian langkah kedua pula adalah kita biarkan murid untuk putarkan tombol kawalan di bahagian belakang arca. Kemudian murid memusingkan tombol ini secara perlahan supaya lapisan warna pada sayap mula bergerak dan bertindih. Langkah ketiga pula pemerhatian pencampuran warna. Semasa murid memusingkan tombol, 2 pewarna primer akan bertemu lalu menghasilkan kombinasi visual seperti merah, campur kuning dan jingga. Warna sekunder ini akan kelihatan secara langsung dan memudahkan murid memahami konsep asas pencampuran tanpa menggunakan media basah. Kemudian langkah keempat, diskusi dan pengukuhan. Guru boleh mengajukan soalan ringkas seperti apa warna yang kamu lihat apabila warna biru bertemu kuning? Bila warna bertindih banyak, adakah warna menjadi lebih gelap atau terang? Bagaimana jika pusing lebih laju? Apakah yang berubah? Ini menggalakkan pembelajaran aktif, pemerhatian kritis dan aplikasi konsep warna. Cara komersial produk ini adalah melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok dan Telegram, di mana hantar pautan bengkel campuran dan render warna menggunakan Butterfly Arch Innovation. Ini adalah rujukan saya. Maka sekian, terima kasih.